memang satu Malaysia. Siapa-siapa boleh pakai baju kurung, siapa-siapa boleh pakai baju tradisional Cina, India, even Kadazan. Lebih selesa daripada kaum saya sendiri lah. Oh, ya ke? Yeah. Guys, korang nak tahu tak? Sebenarnya tradisi Malaysia ni bukan hanya setakat daripada makanan yang sedap dan juga pakaian yang cantik. Tapi dia adalah warisan daripada nenek moyang kita. Hari ini saya nak challenge diri saya, kita nak cari beberapa orang yang tahu tentang tradisi dan juga warisan Malaysia. Jom sama-sama kita tengok. Let's go. Hello bang, Warnakam. Ya, waalaikum. Nama abang siapa? Saya Farah. 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 Saya ada beberapa soalan nak tanya abang, boleh? Boleh. Abang nyatakan adat bangsa lain selain bangsa India yang abang tahu. Oh, okey. Tak kisah adat-adat mana. Oh, adat memang ada banyak kawan-kawan saya orang Melayu kan. Makanan semua. Makanan tradisional. Tradisional, pakaian tradisional. Macam kompang tu semua tu kan. Kompang, yes, betul. Saya suka muzik. Alat muzik. Alat muzik saya suka lah. Budaya kaum dekat Sarawak. Iban, Okey. Kadazan Dusun. Saya suka diorang punya, diorang macam tradisional, ada diorang main buluh tu. Adat kaum lain yang bagi uncle rasa sangat interesting. Puasa itu. Puasa. Ya. Macam orang Melayu dia puasa kan? Ya, betul. Because just like hungry 1 month. And then night time baru makan lah. Baru makan. Ya. Antara semua pakaian tradisional yang ada dekat Malaysia, tak kisah mana-mana kaum, abang paling suka pakaian tradisional yang mana? Oh, tradisional sendiri kita pakai dosti dengan vesti kan. So saya suka itulah. Dosti? Sebab bayar maksudnya kaum India kan. Tak, saya pakai, saya tak tahu apa nama dia tapi bukan Zari, ada satu dia. Lagi yang labuh tu kan? Betul. Macam Punjabi I think. Saya pakai. Saya tak pernah. Tak pernah pakai. Kalau raya uncle pakai pakaian apa? Saya pakai biasa saja. Jipa bang, jipa. Tipak nama dia. Jipa. Jipa. Ada pakai lah itu. Kadang-kadang ada lah. Kadang-kadang ada. Kurta, yang tu baju tradisional biasanya orang India atau orang Bangla India, yang akan betul. pakai lah. Selain daripada itu, Adalah baju Melayu sikit. Sekiranya kalau kena pergi ke pejabat kerajaan tu kena pakai. Saya pakai Cheongsam. Cheongsam. Apa yang awak rasa bila awak pakai Cheongsam tu? Saya rasa, first saya rasa best and second rasa menarik. Sebenarnya rasa unik sebab kita tak pernah, kita baju kurung kan. Cheongsam dia punya design, dia punya cutting tu lain. So dia buatkan kita rasa macam, oh macam ni rupanya pakai dia. Pakaian tradisional kaum mana yang paling anti suka? Macam saya cikgu kan, bekas cikgu. I pakai baju kurung. Baju kurung dengan anak-anak saya pun satu cikgu juga, pensyarah juga. So dia pun pakai baju kurung. Okey, bila awak pakai baju Melayu tu apa ya? Apa yang awak rasa? Like I'm still myself, but I'm supporting my friends, my other religions. Okey. Selesa sebenarnya. Lebih selesa daripada kaum saya sendiri lah. Oh, So ya ke? yeah. Dan dia, saya rasa fashion, cantik and it's easy to convince people. It's easy to buat bisnes dengan orang lah when you wear other people's tradition. Saya suka lebih pakai besar-besar dengan loose lah. So that's one of the reason I enjoy the dress. Okey, melalui pakaian, apa yang kita boleh nampak? Dia punya tradisional lah. Dia punya tradition. Tradisional. Nasihat saya untuk siapa yang takut pakai Cheongsam sebab rasanya kalau orang takut, dia takut dijudge sebenarnya. So saya rasa pakai je sebab kita memang satu Malaysia. Siapa-siapa boleh pakai baju kurung, siapa-siapa boleh pakai baju tradisional Cina, India, even Kadazan, Iban semua boleh pakai. Yang penting tutup aurat. Betul? Yang penting tutup aurat. Setiap budaya ada keunikan dia masing-masing. Tak kisahlah daripada kaum mana sekalipun, kita mesti hargai setiap perbezaan antara kita. Ini yang membuatkan negara kita ni sangat-sangat unik. Jadi, sebarkan salam, semaikan persefahaman. Bye!